K. Haidar Nafi bercinta dengan Fazura. Anggap hubungan sekadar kawan lama. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon K. Haidar menegaskan hubungannya dengan selebriti terkenal Nur Fazura hanyalah sekadar kawan lama yang kembali rapat selepas sekian lama tidak berjumpa. Memetik laporan utusan, pemilik nama Tengku Iskan Shah Tengku Haidar, 46, berkata mereka sebenarnya mula melangkah dalam industri seni pada waktu yang hampir sama, sekaligus menjadikan hubungan itu dipenuhi memori awal perjalanan kerjaya. Memang kami bersahabat. Fazura ialah sahabat lama yang sudah lama tidak berjumpa dan kami memasuki industri ini dalam tempoh yang lebih kurang sama. Pada tahun yang sama juga kami pernah tercalon dalam kategori pelakon lelaki dan pelakon wanita harapan. Saya menerusi filem KL Menjerit, manakala dia pula melalui filem Bicara Hati, katanya, semalam. Bila jumpa semula, mestilah ada rasa malu-malu. Maklumlah saya sudah lama meninggalkan industri. Kadang-kadang saya terfikir juga, wow, besarnya nama awak sekarang. Sedangkan saya rasa nama saya kecil sahaja. Ujarnya. Kalau orang gembira, Alhamdulillah. Kalau perkara, kenen-kenen, ini buat orang gembira atau boleh hilangkan keresahan mereka, saya okey sahaja. Kita tidak perlu fikir terlalu berat. Kalau saya beratkan, ia jadi berat. Kalau saya ringankan, ia jadi ringan. Jadi saya layan sahaja. Tambahannya lagi.